Kayu chopping board dah kering, nampak kusam dan kasar, jangan buang dulu. Kita boleh restore balik ya. Okey, kita first kasih sanding dulu, sanding cantik-cantik, baru next step. Tengok ini sudah sanding dengan cantik. Kita nak protect dia, kita guna wood care punya wood oil ya, wood oil, food grade oil untuk kayu-kayu dapur. Inilah dia wood oil. Ini dia takkan jadi rancid ya lepas buat. So first kita spray atas kayu itu yang sudah sudah gosok sanding dengan cantik. So ini nampak dia. So ini first layer ya. Bagi dia serat dalam satu malam. Lepas tu next day baru buat satu layer lagi lah. Biar dia serat betul-betul. Baru second layer ya. So kita sekarang buat satu penuh. Penuh dengan minyak wood oil ni. Okey, lepas tu kasih dia serat satu malam. Tengok, dia betul-betul boleh serat dalam ya. Biar dia serat betul-betul. So boleh protect kayu dengan lagi bagus. Lepas restore, kayu terus nampak lebih hidup. Urat kayu keluar balik, warna lebih cantik dan smooth je. Bolehlah guna wood oil untuk protection dia ya.